Woi, woi kawan. Nak minta sedekah di Jumaat. Itulah. Tidak-tidaknya kita mesti mencari jalan. Jalan sudah ada, jalan Kuantan, jalan Pahang, jalan Johor. Bukan jalan itu. Dari penyamun mesti garang. Ini bukan penyamun, ini orang tua untuk nenek. Tahu aku, kalau rumah di tengah-tengah hutan begini, mesti ada anak dara tau. Anak dara? Dengar saya anak dara terus berhenti. Dah kebah. Kalau Cik Lokman tanya Doremi ke mana ni, saya tak boleh jawab. Kenapa? Pasal ni semua terpulang kepada dia. Kok aku? Loh, kan kau direktornya. Ya, Pak lihat. Itu kan pukul 10. Tu jalan panjang. Pukul 3 pagi kau baru mari ya? Pukul 3 pagi. Tidurlah. Mau nombor 1? Ya. Itu si Badim duduk situ tu. Siapa kau tak minta? Minta juga Pak, tapi dia bilang bulan ni nak pakai duit. Katanya nenek dia nak kahwin, Pak. Apa dia? Nenek dia nak kahwin. Coba buat aku nak bau. Tak bau pun. Pak, saya bilang tak minum apa tak percaya. Macam mana nak bau kau isap ke dalam? Yang kau pergi kahwin mak ni buat apa? Aksiden. Yang bapak pergi kahwin anak tu buat apa? Ni bukan aksiden, dah berlanggar dah hancur lebur. Ambulan tak datang. Idea ni untuk mengelakkan kekeliruan yang maha kalang kabut. Macam mana gini, Pak? Bapak kahwin mak, saya kahwin anak. Fair and square. Maksud kau nak... Jangan kau buat-buat tu. Amas sudah sengaja taruh garam dalam ini Gari. Nanti sudah marah, mengamuk. Tadi muka cantik, sekarang sudah buruk. Ahmad Andahan. Kawan! Kawan! Cucu aku kemana? Kau jangan bagi kau lah. Kau tengok lah. Kawan! Bawal! Aku sayang cucu aku lah. Gila, bodoh! Nak kahwin? Kau ni serius ke ni? Sumpah Pak, sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah Pak, saya nak kahwin betul. Amin. Belum. Itu sosial, bukan nak marah. Sosial. Mak kau dulu pun kata begitu sosial. Belum jumpa. Bila dah jumpa? 6 bulan aku makan si kedai. Padan kamu kau, Pak. Itulah. Tolong tuan, tolong. Ceraikan perempuan ni biar boleh kahwin dengan saya. Tuan ada bini buat apa lagi? Mata-mata nak jaga rumah kita Pak. Boleh mata-mata. Kau bukan mata-mata jaga. Untuk orang kampung tu. Mata-mata. Bukan aku coba menakutkan kau, tetapi aku akan buktikan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Engkau pun sama. Kurang ajar kau.